Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedang tak sedang kita dah nak masuk bulan Rejab. Makna kata tak lama lagi kita akan menyambut kedatangan bulan yang mulia, yakni bulan Ramadan Al-Mubarak. Hari Sabtu selepas maghrib merupakan malam 1 Rejab 1447 Hijrah. Antara amalan yang boleh kita lakukan ataupun amalan yang dianjurkan, yang pertama adalah banyakkan berdoa, kerana pada malam 1 Rejab tersebut merupakan antara waktu mustajabnya doa. Dan antara doa yang boleh kita baca ialah Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doa ini kita memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan umur kita untuk kita bertemu dengan bulan Ramadan. Yang kedua ialah kita boleh banyakkan zikir dan istighfar, memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh share video ni bagi kepada kawan-kawan dan ahli keluarga, semoga bermanfaat untuk anda semua.